Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian yang dirahmati Allah, situasi setelah tragedi Karbala amatlah mengejutkan bagi orang yang beriman. Dalam pertemuan kali ini, marilah kita hayati sejenak apakah babak-babak hitam dalam lembaran sejarah, iaitu detik-detik ketika keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diiring sebagai tawanan dari medan Karbala menuju ke istana musuh Allah dan Rasulnya Yazid bin Muawiyah la'natullah alaihima di Syam. Ini bukan sekadar perjalanan fizikal, tuan-tuan. Ini adalah perjalanan yang penuh penderitaan yang juga mengguncang hati nurani orang beriman. Baik, kita mula dulu dari kitab Tarikh At-Tabari, jilid yang kelima muka surat 463. Pengarang yang menulis fil kitabi, di dalam surat daripada Yazid bin Muawiyah tertulislah awsu wa ahadu, berwasiatlah dan berbuatlah persiapan, iaitu bersiaplah olehmu untuk menghadapi kematian. Fa inna ma yantazirul baridu yauma kaza wa kaza, kerana sesungguhnya utusan dari Yazid itu akan tiba pada hari sekian dan sekian. Ini adalah perintah kepada para tawanan Ahlul Bait supaya bersedia menghadapi kemungkinan kematian, dan ini juga ada satu peringatan bahawa mereka mungkin akan dibunuh jika utusan dari istana Yazid datang dengan perintah pembunuhan. Faja'al baridu walam yusma'at takbir waja'a kitabun bi'anna sarrihal asara ilayya, maka utusan itu pun tiba tetapi tidak kedengaran suara takbir. Yang datang adalah surat daripada Yazid menyatakan bahawa tawanan-tawanan itu sarraha ilayya, iaitu hendaklah dikirim kepadaku. Maknanya kalaulah utusan Yazid bin Muawiyah yang munafik ini datang dengan berteriak takbir Allahu Akbar, anak cucu Rasulullah ini akan dibunuh. Itulah tuan-tuan sekalian, membunuh pun dengan menggunakan takbir sebagaimana yang dilakukan oleh kumpulan pengganas ISIS sekarang ini. Agama hanyalah alat bagi kaum munafik. Dalam peristiwa ini, Yazid memerintahkan para tawanan Karbala dibawa menghadapnya. Dalam muka surat yang ke-460, pengarangnya menulis, thumma inna Ubaidallahi amara binisa'il Husain wa sibyanihi fajuhhizna, sesungguhnya Ubaidillah memerintahkan supaya wanita-wanita dan anak-anak kecil dari keluarga Al-Husain dipersiapkan untuk perjalanan. Bayangkan tuan-tuan sekalian, wanita-wanita bangsawan daripada keturunan Nabi, putri-putri Fatimah Az-Zahra, kini dikumpulkan bagaikan tawanan biasa. Tiada penghormatan, tiada belas kasihan. Mereka dipaksa untuk keluar dari Kufah bagi menempuh perjalanan yang panjang yang penuh dengan keperitan. Namun ada lagi perintah lain yang cukup menyedihkan. Ubaidillah bin Ziyad bin Al-Kufah memandang kepada seorang pemuda yang sakit tenat. Beliau adalah Ali bin Husain, putra kepada Sayyidina Husain, pewaris imamah, saksi pembunuhan bapa dan saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya di padang Karbala. Imam Ali Zainal Abidin meskipun dalam keadaan yang sakit demam, beliau tidak terlepas dari kekejaman kerajaan Yazid bin Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa amara bi Ali bin Al-Husain faghulla bi ghullin ila unuqihi. Ubaidillah memerintahkan supaya Ali bin Husain Zainal Abidin dibelenggu dengan belenggu di lehernya. Ya, para penonton yang budiman, anak cucu Rasulullah kini digari dengan rantai besi di lehernya. Pemandangan yang cukup menduka citakan umat Islam. Dalam insiden ini, dua orang pengawal yang bengis lagi kejam dipilih untuk mengeringi tawanan-tawanan mulia ini menuju ke Syam. Thumma sarrah bihim ma'a Mihfaz ibn Tha'labat al-Aizati Quraisyin wa ma'a Shimr ibn Ziljawshan fantalaqa bihim hatta qadimu ala Yazid. Kemudian Ubaidillah menghantar mereka bersama Mihfaz bin Tha'labah al-Aizi dari kabilah Aizah Quraisy bersama dengan Shimr bin Ziljawshan. Lalu kedua-duanya membawa mereka sehinggalah tiba di hadapan Yazid. Falam yakun Ali ibn al-Husain yukallimu ahadan minhuma fit tariqi kalimatan hatta balagu. Maka Ali bin Husain tidak berkata sepatah kata pun kepada seorang daripada mereka berdua sepanjang perjalanan sehingga mereka tiba. Inilah dia tuan-tuan sekalian, ketabahan seorang pemuda yang baru kehilangan segala-galanya, bapa saudara, anak-anak saudara, sahabat handai, kini dirantai dan dipaksa melakukan perjalanan sejauh ribuan batu. Beliau memilih diam sebagai senjata. Diam beliau adalah protes. Diam beliau adalah bermaruah. Diam beliau adalah tamparan yang lebih berbunyi dari ribuan kata-kata. Akhirnya setelah
penat lelah menempuh perjalanan yang panjang, mereka tiba di hadapan pintu istana Yazid di Syam. Tuan-tuan sekalian, anak cucu Rasulullah, darah daging manusia terbaik di atas muka bumi ini digelar sebagai orang hina lagi fasik oleh pengawal yang tak menghormati darjat kenabian. Tak mungkin pengawal kerajaan bersikap demikian kerana Bani Umayyah lah memang sudah mengamalkan dasar kebencian terhadap Ahlul Bait. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah memerintahkan penghinaan terhadap para sahabat Nabi, iaitu Ali bin Abi Talib. Apakah ini sebahagian dari ijtihad Muawiyah? Inilah dia tuan-tuan sekalian, kerajaan Bani Umayyah adalah kerajaan munafik, bukan kerajaan Islam. Tuan-tuan sekalian, keluarga Rasulullah diarak keluar dari Kufah menuju ke Syam, bukan dengan penghormatan, tapi penuh dengan penghinaan yang paling nista. Dalam kitab Al-Malhuf ala Qatlit Tufuf, muka surat 208, pengarangnya Sayyid Ibn Tawus menulis, "Fastada'a Ibn Ziyadin bimihfar ibn Tha'labat al-A'idhi, fasallama ilaihi ru'usa wal asara wal nisa'a, fasara bihim muhfarun ila syami kama yusaru bisabayal kuffar wa yatasaffahu wujuhahunna ahlul aqtar." Maksudnya, Ibnu Ziyad, iaitu Ubaidillah bin Ziyad, Governor Kufah, memanggil Mihfar bin Ta'labah al-A'idhi, menyerahkan kepadanya kepala-kepala para syuhada Karbala, tawanan-tawanan dan wanita-wanita dari keluarga Al-Husain. Mihfar pun berangkatlah membawa mereka ke Syam di Syria, sebagaimana tawanan-tawanan orang kafir dibawa. Di mana penduduk dari berbagai daerah melihat wajah-wajah keluarga Ahlul Bait dengan penuh kehairanan atau kehinaan. Anak cucu Rasulullah, tuan-tuan sekalian, manusia-manusia termulia di muka bumi diperlakukan seolah-olah tawanan perang dari kalangan orang kafir yang ditakluk. Sebahagian mereka dipaksa berjalan di atas padang pasir yang panas tanpa perlindungan sewajarnya. Wanita-wanita yang selama ini hidup dalam penuh penghormatan dan perlindungan di rumah, kini dipaksa menempuh perjalanan yang panjang dalam keadaan yang amat memalukan. Yang paling membimbangkan saya ialah manusia-manusia yang masih membela Muawiyah dan Yazid, orang yang dilaknat oleh Al-Quran ini sebagai syajaratul mal'unah. Mana slogan ikut Al-Quran? Jadi sebagai kesimpulan pada episod ini, insya-Allah akan bersambung lagi episod yang seterusnya. Para penonton sekalian, kita telah menghayati bersama bagaimanakah keluarga Rasulullah, wanita-wanita dan anak-anak kecil yang tidak berdosa, serta Imam Zainil Abidin, Ali bin Husain dirantai ketika sedang sakit, diarak dengan penuh penghinaan dari Kufah ke Syam. Nescaya kita akan melihat bagaimanakah entiti Yazid dan Ubaidillah yang menggunakan slogan agama sebagai alat untuk menjustifikasikan kezaliman mereka, sementara Ahlul Bait tetap teguh dengan bermaruah dan kesabaran. Namun pengkisahan semula peristiwa 40 hari setelah Ashura belum selesai. Nantikan sambungannya, semoga kita semua dapat mengambil iktibar dari sejarah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.